Okey, yang takut. Tu dia. Ini belakang pintu Ada lagi tulisan ni? Kan dah buang ada, tapi dia masih macam orang kata ada Rumah abang kat mana? Dekat Ceras ni? Ceras. Wish, jarang-jarang kes ni ni. Yang sup bunjuk tu yang ni. Sup bunjuk abang cakap. Sup bunjuk buat makan bang. Hanya ada sup bunjuk lagi kan? Kena bangun lagi ustaz. Tunjuk sup bunjuk ke orang. Okey. Ni dalam rumah abang kita dalam sup ke dalam rumah? Dalam rumah. Nampak Wih, seram ni. Lagi? Apa? Masih apa? Okey. Korang boleh tengok, boleh zoom tak? Boleh tengok. Dekat dah ni. Ada kurang SO. Kalau perasan dia tulis bahasa Siam Nampak dia ni? Putih sangat kot. Okey, lebih kurang tu lah nampak bahasa Siam tu Ini adalah salah satu sihir yang mana itu tulis apa ni? Saya baca Nak saya baca ke? Saya baca lah. Nama kamu ni? Takkan nama orang lain pula kan? Itu tulis Mai Sarah. Nama kamu Mai Sarah, yang suri Mai Sarah nama dia. Okey, aku tidak akan benarkan kau bahagia. Aku akan hancurkan hidup kau sampai kau dodok pos laju. Bagi kau jatuh serapat tanah. Kau akan sakit sampai mati. Bagi suami kau tinggalkan kau sampai aku mati. Mak kau benci kau. Jadi ada hormat juga. Panas. Lepas tu ada tulisan Siam bawah ni. Tak faham lah tu. Tulisan Siam ni tak faham. Ni abang dah bakar ke belum? Yang ni semua dah bakar. Memang ada kesan bakar ke? Yang ni sebelum tak ada bakar. Santa tu memang dah bakar. Dia dah terbakarkan sendiri. Okey, ni antara simptom sihir yang nyata lah yang berlaku pada keluarga abang kita ni. Yang ni belakang pintu. Ini tiba-tiba ada? Ya. Ni dah macam tengok cerita hantu ni. Ya. Mai, nama kamu Mati apa ni? Mati apa ni? Buat ni apa ni? Itu Tai. Tai Tengok Okey, kok ada tuan dia dalam ni Kok ada awas kurma ke kan? Ada surat lagi? Suka dia surat dia bagi sekali skru? Dia bagi sekali dengan skru. Kak Wani siapa dia tak? Kak Wani Macam mana? Kok Wani Musa ni bahasa Jawa? Bahasa Jawa kuno. Sempian. Bahasa Jawa pula geng. Saya tak faham. Tunjuklah. Korang tengoklah. Korang nampak, korang komen tulis balik. Ni yang pergi baca gitu pula. Ni geng contoh. Bukan contoh betul ni. Rasa dia pakai 2-3 bomoh rasanya. Tak pasti, tapi masa dalam rumah malam waktu tu dia lah selalu nampak dia kata ada 3 benda. 3 benda Kau merawat kerasukan ke? Ya. Lepas tu Mata hitam tu kenapa? Tak tahu. Tak cukup tidur ke? Cukup je. Gigi? Jadi tak pasti lah. Waktu ni yang kena selalunya waktu solat. Masa semayang tu rasa something ke apa? Saya rasa panas. Yang ni Ustaz tadi tunjuk ke, minta maaf. Lagi? Sebelum kita nak mulakan, kita kena diagnose dulu patient kita. Lepas tu baru jumpa muntah jarum. Ni muntah ni? Ni bila muntah ni? Jarum ni baru Baru. Baru Minggu ni. lepas. Ni tak apa, saya tunjuk sebagai bahan bukti. Kok ada yang tak percaya.
Ni nampak? Komen nampak apa geng? Okey. Apa? Kukuk jari keluar lagi lah. Keluar emas tengah mahal ni. Okey. Tu yang paling latest. Jarum lah. Jarum. Ni dekat ni masuk. Ni Ni masa semayang ni. semayang juga. Okey, Ustaz zoom boleh? Boleh? Ni dekat dia punya ni. Ada bekas lagi. Ada bekas lagi ni jarum dia. Tunjuklah, dia tunjuk ke orang Okey, ni bukan main-main Ni bukan cubaan, ni sungguh-sungguh. Rezeki kakak ni Ustaz masuk tadi, Ustaz bawa balik Ustaz ada tergerak dah nak kena merawat lagi ni Ustaz. Tengok rupanya kakak datang. Anak dah 3 orang Alhamdulillah. Dekat sejadah. Ada lagi? Apa ni kak? Jarum juga. Banyaknya jarum. Jarum semayang apa? Ni geng dekat tikas sejadah. Jarum. Tu bangun lagi Tu. Subhanallah geng. Bahaya geng, bahaya. So ada lagi? Tak ada dah. Saya dah boleh jual jarum bang, banyak jarum Okey. So abang sayang isteri abang tak ni? Sayang. So first kali sebelum saya rawat, abang kena redha dan kena Allah bagi ujian abang ni amanah abang untuk menjaga. Jadi abang kena redha dia dan kena doa baik-baik, kena maafkan dia selalu. Boleh? Kak sayang dia kan? So ada masa akak tak boleh nak kontrol betul-betul So kita perlu, bila abang dah redha dia, insya-Allah mudah kerja ustaz lagi. Boleh? So ini adalah sihir, ada siam, ada tulis Jawa juga tulisan dia, tapi yang peliknya boleh tembus. Sebelum ni ada tak dia ada mention dia nak buat ke? Siapa yang kenal nama akak? Akak ada musuh siapa je dalam hidup akak? Musuh tak pasti kan. Akak dulu ada apa? Ada kerja apa ke? Jadi pegawai insurans ke? Tak ada. Tak ada? Tak ada Jadi kakak start ada musuh bila? Lepas cerai lah. Sebab yang jadi tu pun lepas cerai. Akak ada buat benda tak baik kat dia ke? Marah dia ke? Pukul dia ke? Macam mana? Tak ada Maknanya dia dendam dengan akak lakinya. Saya dapat rasa macam tu. Tapi tak tahu lah. Rasa duduk dengan dia tak ada sihir ni berlaku? Tak ada. Oh. Dia orang mana? Faham. 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 Okey. So dalam proses rawatan, first sekali kamilah sebagai perawat tidak akan ceritalah siapa yang buat tu. Cuma kami perlukan bahan-bahan bukti-bukti ataupun apa musuh dia, ada musuh ke sebenarnya, kita nak tahu dia punya background dia, orang yang macam mana, adakah dia orang meniaga ke ataupun dia jenis ada masalah dengan something, someone ke, tak tahu. Tapi alhamdulillah untuk akak kita ni clear je, nampak orang baik je, alhamdulillah. Cuma boleh start ke? Dah boleh start ke? Okey, cuma akak dah ready ke? So jin ni pun nak cakap dengan ustaz dah. Okey, buka tangan. Kali dia Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khadam roh, khadam jasad, khadam ruh. Wahai hamba Allah yang berada tubuh anak Adam ni, siapa kamu, apa urusan kamu dengan dia? Tunjukkan diri kamu, ya ma'syara jin. Tunjukkan diri kamu, siapa kamu dalam badan dia. Hadir, 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 hadir. Getarkan jari jemari belah kanan kalau kamu daripada saka pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihis-sihr. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Kalau kamu bersihir ain hasad, getarkan jari jemari belah kiri dia, genggam tangan kiri dia. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihis-sihr.
Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Apa urusan kamu berkumpul semua di tangan, getarkan jari jemari? Apa yang kamu nak daripada perempuan ini? Apa salah dia? Pejamkan mata. Pejamkan mata. Apa yang kamu nak dengan dia? Hari ini telah menghadap kamu dengan aku. Apa yang kamu nak dengan dia, bagi tahu. Siapa kamu sebenarnya dalam badan dia? Kalau kamu daripada sihir, tunjukkan diri kamu. Hari ni aku nak tanya kamu, apa urusan kamu dengan dia? Tu tangan kiri dah bagi reaction. Tangan kiri dah bagi reaction. Kamu nak dia ke? Ataupun kamu nak musnahkan dia? Jawab soalan ni. Kamu nak dia ke nak musnahkan dia? Kamu nak dia balik Habis tu nak musnahkan dia? Ke kamu tak suka suami dia? Tak suka suami dia? Apa punca kamu nak buat sihir dengan dia? Cakap tak apa. Wahai Sukma, wahai semangat yang jahat, yang telah buat perkara ni, hadirkan diri kamu. Apa yang kamu nak dengan dia sebenarnya? Kamu nak anak dia? Dah dapat belum anak? Tak dapat, nak juga yang tu. Sebab tu je. Kalau dapat tak buat dia. Tak janji. Cakaplah mulut tu. Bismillah. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa ushaynahum fa hum la yubsirun. Cakap pakai mulut dia. Saya tak nak bergaduh dengan kamu. Saya tak nak berseteru dengan kamu. Cuma hari ini dia datang, dia berhajat untuk merawat. Kau tahu kan? Cakaplah. Kamu pakai berapa sihir pada badan dia ni? Kamu nak buat dia? Berapa orang kamu upah? Berapa orang kamu upah dia? Nak buat dia ni? Cakaplah, yang tak cakap tak berani ke? Tak berani yang cakap? Berapa orang kamu dah upah dia nak buat dia ni? Dia macam duk main mungkin dia tengah fikir. Jin tengah fikir. Jin ni tengah fikir. Selalu dia bercakap? Selalu bercakap. Dia kadang-kadang dia dapat mimpi ada budak kecil kata nak masuk dalam badan. Lepas tu dia kata sejuk. Tiba-tiba dah jadi macam ni, cakap. Tapi tak tahu pula ni tak nak cakap pula. Segan, malu. Kamu orang Islam, betul tak? Bukan. Mana kamu tukang bomoh ni? Kamu tukang buat Kamu tukang buat ni? Bukan. Habis tu apa? Kamu siapa? Apa yang kamu nak dengan dia? Itu yang tulis tu kamu yang tulis kan? Kamu nak hantar untuk dia? Kamu say tuju kat dia? Kenal kat dia? Cakap lah. Jin tak cakap, ustaz ngantuk ni. Cakap lah. Tak mau cakap? Sungguh lain macam jin tak mau cakap ni. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau bongkarkan semua apa yang dia buat hari ni, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun. وامتازوا اليوم أيها المجرمون وامتازوا اليوم أيها المجرمون. Saya tak mau baca lagi, takut kamu sakit.
Boleh tak bagi kerjasama? Cerita pada saya. Apa sebenarnya matlamat kamu kepada perempuan ini? Mati. Mati. Kamu dibayar dia untuk mati? Mahal ke dia bayar ni? Oh. Berapa bomoh? 2 3. Jarum-jarum tu siapa punya? Jarum-jarum tu siapa punya? Aku. Kau pakai patung Kan? Okay. Ni apa ni? Jarum. Banyaknya. Okey, main tunjuk dia orang. Ni saya pegang plastik dulu. Okey, ni geng, jarum-jarum yang terkumpul hasil daripada sihir-sihir yang ni. Yang keluar daripada badan. Keluar daripada badan, muntah dengan dekat sejadah dalam rumah. Oh, banyak juga. Clip paper pun ada. Ya, banyak betul kau punya jarum ni. Kau tukang jahit ke? Haji? Okey, logik tak logik barang ni daripada badan pasien kita dan keluar. Badan pasien kita dan keluar. Ada gambar ada bahan bukti semua. Ya. Boleh zoom tu. Ni ada kita boleh zoom. Tengok. Bawah tu ada tindih. Angkat sikit Boleh tengok boleh? Habis? Tak apalah. Nantilah Ustaz tunjuk saya satu. Kau nak buat apa dengan jarum ni? Aku panca ke apa? Kenapa cucuk-cucuk pakai jarum? Tak ada benda lain ke? Memang keluar karat-karat semua jarum? Sebab ada letak garam. Garam Tempat tidur pun ada juga. Jarum peniti ni. Ke jarum apa panggil? Peniti kan? Nampak tak? Yang ni yang apa ni? Klip. Tengok lagi. Wei. Nah. Tak apalah main jarum ni banyak-banyak macam ni. Kau tak sakit ke kau buat perempuan ni? Pasal tak sakit? Hebat sangat? Ni tanah apa ni bang? Jumpa dekat rumah. Saya tak pasti. Tapi setengah orang abu mayat. Ni abu mayat ke? Mayat siapa pula kau ambil? Ni, kau punya ke? Mayat siapa ni? Ni jumpa kat mana? Depan mana? Depan pintu? Kiranya tempat sekarang ada pergi tempat store tu kita letak makanan semua lah. Tapi belakang pipe tu ada belakangnya Kucing sihat semua? kucing macam Sakit juga? takut-takut lah. Jauh lagi tak nak tak larat nak zoom dah Ustaz pun. Lagi banyak. Ni apa duit sini? Banyak tunjuk jugalah banyak sangat ni. Nampak Ni. Banyak. Betul-betul tak sakit yang buat dia kamu? Jin apa kamu ni? Tak cakap-cakap daripada tadi ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bongkarkan apa jin ni buat ya Allah. Kalau kamu cakap elok-elok, aku tidak akan sakiti kamu wahai jin. Tolong cerita, tolong bagi tahu. Tolong habaq mai. Apa yang sebenarnya kamu nak daripada perempuan ni? Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan bukakan pintu. Pintu-pintu rahsia yang kamu sembunyikan akan dibuka. Ahata binami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berkat Sayyidi Habib Abu Bakar As-Sakran, buka semua rahsia dia. Ya alim as-sirri minna la tahtiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haisu kunna. Kau beritahu apa rahsia kau dengan dia. Ada benda yang kau rahsiakan ni. Dendam. Dendam apa yang kamu nak settlekan dengan dia? Banyak. Banyak tu cerita. Apa yang kamu tak puas hati dengan dia? Anak. Ceritalah salah satunya. Anak. Banyak. Anak. Kau nak anak? Kau nak anak tu ke? Dia ada anak 3 orang ni. 3 2 dia ambil. 2 dia. Mana kita nak? Dia ada cakap, dia ada mesej, dia teks tak? Dia ada ugut ke? Tak ada. Tak berani juga kita nak cakap dia sihir tu. Tapi kebanyakan kalau merawat, itu je dimension Betul kau ni nak anak dia ke kau nak benda lain daripada dia ni? Duit. Duit? Besar dia cok duit ke nak minta dia? Duit? Waktu kahwin dululah, cerita dulu. Dia yang bayar totally lelaki tu punya. Totally hutang semua dia yang bayar. Dah habis dah? Hutang tu ada lagi yang tangguh kat bank. Saya tengah usaha settle kan. Apalah kau ni nak dengan dia? Kau ni, kau memang kau dulu kahwin dengan dia pun kau sihir dia? Kau pukau dia ke masa kahwin dulu? Cerita? Tak apa, cerita. Tak malu ke buat benda ni? Sampai bila kau nak buat benda ni? Allah Rabbi. Okey, kat sini saya tak berniat tu besar siapa. Cuma yang mention dia ada gaduh seorang je. Dia dengan bekas suami dia. Dan 3 orang anak, 2 orang dia tak dapat, seorang dia dapat, 2 tu suami dia dapat, tapi dia nak lagi seorang. Itu saja konflik untuk rumah tangga dia. Dia dah kahwin baru dah. Lepas dia kahwin baru ni lah kena sihir lah. Baru naik semua benda barangnya. Mana tunjuk ni dekat pintu rumah dah. Dekat pintu rumah dia geng. Ada belakang pintu. Pasal kalau kau tak tulis macam tu, kau tak conteng macam tu, tak boleh ke kat rumah dia? Kau conteng pakai apa nama kau? Darah siapa ni? You ke darah macam pen je? Darah? Darah ke? Darah sebab masa basuh tu cepat hilang. Lepas darah ada apa? Ulat sampah. Lepas basuh? Tak, masa nak basuh tak ada ulat sampah. Tiba-tiba? Okey, boleh baca tak geng tulis apa tu? Komen kat orang komen. Boleh baca tak dia komen apa tu? Dia tulis apa dia? Bukan dia komen, dia tulis. Kena flick kamera geng. Ni gambar siapa? Gambar orang. Kau pangkah dia kau ni. Kau mengundi dia ke apa? Stres juga je ni. Allahu Rabbi. Kau ni memang boleh bomoh orang ke apa ni kau ni? Kau jangan main-main dengan dia Dia punya amalan Allah angkat tau. Kalau tak jauh-jauh ni tak terkeluar badan dia ni. Kau nak aku buka rahsia-rahsia antara dia dengan Allah ke? Nak aku buka lah? Sakit nanti kau? Kalau akak dengar suara ustaz, kelikkan mata sikit. Kedik-kedikkan mata je. Kalau akak dengar suara ustaz, gerakkan kaki sikit je.
Gerakan kaki ke? Kelipkan mata. Angguk sikit ke? Kak Mia dengar suara Ustaz tak? Kalau dengar, angguk kepala sikit. Ni kita buka rahsia. Sebenarnya doa dia ni Allah angkat, Allah cabut semua sihir semua batal ni dengan dia. Cuma dia letih je nak layan benda tu. Dia memang dah cakap macam malas nak berubat semua sebab penat. InsyaAllah hari ni tak penat. Siaplah kau hari ni. Siaplah kau nah. Sampai kat tempat kerja tu adalah macam Takut dia kata dia ni mental otak. Seorang tak tahu apa yang kita hadap kan. So macam yang cakap tu buat main sini. Dia ketuk dengan tongkat dia. Okey, macam mana sebenarnya dia tak dengar ni Ustaz cakap ni. Dia cerita kalau dia kerasukan dia tak dengar langsung dia memang bukan diri dia. Cuba Ustaz sampai. Ya Allah, hantar suaraku ya Allah pada pendengaran Mia ni ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mia angguk kepala kalau dengar suara Ustaz. Gerakkan mata. Mia. Kak Mia, gerakkan kaki. Ya Allah, hantar suaraku ya Allah. Aku tahu sukmanya adalah badan ya Allah. Bismillah. Bangkit semua sekali ya Allah, sukma-sukmanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadiahkan Al-Fatihah buat apa ni? Buat dia punya ni, sukma dia biar dia dapat kekuatan balik. Sebenarnya benda tu dah take over dia lah. Banyak lah ni. Sebenarnya dia tak dapat balik tubuh dia pun. Allah hantar dapatkan dia balik mungkin sebab amalan dia, sedekah dia, saya tak tahulah. Tapi Allah banyak selamatkan dia. Sepatutnya dia boleh jadi lagi teruk pada tu lagi sebenarnya. Ni pun sepatutnya dia teruk lagi kerasukan, tapi Allah tak izin untuk benda ni kawal seluruh tubuh badan dia. Tak takut dengan kuasa Allah ni. Mulai hari ni keluar pada rumah, pada tempat dia. Engkau bersarang pada tubuh, pada darahnya semua sekali keluar. Faham? Kalau kau tak keluar, abang nak ya Allah sebut. Sesungguhnya isteriku dizalimi. Isteriku dizalimi. Jadikan darah isteriku ya Allah. Jadikan darah Isteriku ya Allah panas membakar kepada bangsa jin. Yang menjadikan seluruh sarang-sarang jin musnah berkumpul di perut, naik ke dada, keluar semua dari mulut. Mulai hari ni kau kena keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Binastadarat kamastadaratil malaikah bimadinatir rasul bila khandaki wala sur. Min kulli kadri maqdur hadri mahzur wa min jami'i syurur wa min jami'i syurur wa min jami'i syurur. Tatarrasna billah, tatarrasna billah, tatarrasna billah,
min aduwina wa aduwillah min saki arshillah ila qa'i ardillah. Oh, kau yang semalam tu aku jumpa. Betul? Ha? Kau lah nak? Ha? Pakai orang mati punya barang. Apa lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa tu? Pakai bangkai mayat kau ni. Kau puja benda tu ke? Ha? Tu pelik tiba-tiba nampak dia semalam. Antara tak tahulah, tapi ustaz nampak benda ni semalam yang berlaku ni. Ke kau dah test aku semalam? Ha? Ha? Dah berlawan ke semalam? Ha? Cuba nak ni lah, nak takut-takut dengan aku. Apa yang cakap lah elok-elok. Selalu dia cakap. Selalu cakap. Oh, ini segan Kalau perawat lain dia cakap. Banyak kan cakap lah. Ni kan Absal tu nak cakap ni. Ha? Absal yang nak cakap. Malu. Aduh pula dia malu. Cakap baik-baik, apa urusan kamu dengan dia? Macam ada benda lain je kamu nak. Ayah dia keturunan orang mana ni? Bekas laki ke? Tak, ayah dia ni. Perak. Mak dia? Mak dia Kedah. Kau nak apa dengan dia ni? Macam bukan nak anak je ni. Dendam apa pula? Sakit hati. Sakit hati apa? Bukan kau dah kahwin ni? Biasa? Kau nak apa lagi? Cukup dah kau layan isteri kau. Pergi serabut pergi khianat isteri orang ni buat apa? Tak puas? Kenapa? Rindu kat dia lagi? Nak bagi dia sakit? Cukup dah dia sakit. Kau tahu amalan dia apa kan? Tak ada amalan. Ui, tak ada amalan. Bersebut bang. Ya Allah, Ya Allah, aku wakil isteriku. aku wakil isteriku. Aku bertawassul Aku tawasul dengan amalan baik dengan amalan baik yang kau terima ya Allah. yang kau terima ya Allah. Yang mana isteriku Yang mana isteriku beramal beramal dengan amalan dengan amalan soleh. soleh. Ya Allah, Ya Allah, kau kabulkan ya Allah. kau kabulkan ya Dengan berkat tawassul ni ya Allah, Berkata kau berikanlah kesedaran kau berikan kesedaran pada isteriku isteriku ya Allah, untuk dapat dia kawal tubuhnya, untuk dapatkan kawal tubuhnya, kawal matanya, kawal matanya, kawal tangannya, kawal tangannya, kawal kakinya kawal kakinya, dan seluruh jasadnya dan seluruh jasadnya, dan sukmanya dan sukmanya, dengan berkat dengan berkat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kak kelip dengan mata sikit kak. Sikit lagi kak. Kelip ke mata kak. Kak, kelip dengan mata sikit. Kalau kau tak mau bercakap, aku tak nak bercakap dengan kau. Kalau kau nak bercakap, cakap sampai habis. Kak, aku suruh kau keluar. Aku tahu kau sakit. Daripada tadi kau sakit, kau tahan je. Tengok tangan baru tahu. Mungkin kau nak dengar sampai habis kot baca wirid aku kot. Kau tungguin tu kan? Kau tungguin tu kan daripada semalam lagi kan? Tak apa, tak apa. Tapi jangan marah. Kalau aku baca sampai habis, apa jadi kat kau bukan tanggungjawab aku, boleh? Faham tak? Bismillahirrahmanirrahim. Berkumpul di perut, naik ke dada, keluar semua dari mulut. Ya Allah ya Tuhanku, batal semua sihir-sihir yang jahat daripada kejahatan manusia. Ala aini has, daripada kejahatan manusia ya Allah.
kejahatan jin ya Allah yang terikat dengan sukma hamba di hadapanku ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Surun 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 wa ayah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. Ya Allah, dengan izin ya Allah, buka 7 ikatan yang terikat dengan sukma yang Allah. ولا يؤوده حفظهما 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 وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسل بلا خندق ولا سر من كل قدر مقدر حضر محظور ومن جميع الشرور ومن جميع الشرور. Letak tisu dalam pasti. ومن جميع الشرور فترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع عرض الله إلى قاع عرض الله ب100 ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. صل على سيدنا Muhammad. Kenapa busuk ke? Saya tiupkan kasturi. Kita bacakan dengan wirid sakran. Nak bagi lemah semua sekali ikatan-ikatan dia. Bismillah. Ishfi. Nah, pakai sikit. Dia jin ni macam mana? Dia tak aktif. Tapi kalau akak kita ni kuat sikit semangat dia dapat menang tubuh dia. Dia orang yang kuat. Tapi benda ni dah macam lama dah tekan dia lemah. Sebenarnya Kak Mia boleh lawan Kak Mia. Benda ni lemah sangat. Nama bersalah. Apa dia? Nama salah kata. Nama salah. Nama apa dia? Sarah. Bukan Mia? Bukan. Sarah. Okey. Apa? Apa dia? Ubat orang. Mana aku tahu nama dia. Dia tu tulis tu Mia. Mia tu apa? Dia tulis ada yang perkataan tak sampai tu. Dia tulis Maisarah. Maisarah. Maisarah tu siapa pula? Sarah dia. Bukan Mia lah. Maisarah. Okey, Maisarah. Okey. Aku tak nak bercakap dengan kau lah. Biar aku cakap dengan tuan badan. Okey. Akak kena lawan sikit. Tapi saya rasa akak dengar suara saya ni. Mak saya yakin. Saya dah baca Fatihah tadi. Saya dah hantar. Okey. So first sekali akak doa, ya Allah, aku bertawassul doa-doa aku yang kau terima ya Allah. Aku bertawassul dengan sedekah-sedekah aku ya Allah. Aku bertawassul dengan sakit-sakit yang aku terima ya Allah, yang aku redha ya Allah. Ya Allah, buka peluang keluar bagi semua sihir yang berada pada aku ya Allah. Mulai hari ini ya Allah, keluarlah mereka berkumpul di perut, naik ke dada, keluar semua melalui mulut. Yakin Kak Sarah nak? Benda ni akan keluar
pasti akan keluar. Dan selama ni pun berkat doa akak je. Boleh? Berkat doa akak. Dan jin ni pun lemah. Masuk pun dia bisa sembang pun lemah. Dia tak ada kekuatan pun. Menggigil dia pun. Cuma Dah tua kan? Gigi kan? apa dia? Dia kata dah tua. Gigi-gigi Tak kau lah tua kau muda kau. Aku bukan punya pasal nak tahu kau umur kau. Dia cakap. Sekarang ni kakak Mia dengar baik-baik. Salah lagi. Kakak Mia pula, kakak Sarah. Ingat, doa nanti ku arahkan mereka berkumpul di perut, naik ke dada, keluar semua dari mulut, bawa sarang-sarang. Kau tak malu dengan Rasulullah kau buat dia ni? Tak. Sebab apa? So sikit hati. Hati. Rasulullah aja buat macam ni ke? Mantap lah dia. Nantak dia orang cakap. Memang kau nak lawan perintah Allah? Memang kau nak lawan perintah Allah? Kau nak buat apa lagi kat dia? Bagi dia mati. Itu je. Bagi dia bercerai. Cerai. Aku Apa dia dah bercerai? ambil anak dia. Nak ambil anak dia. Nak bagi dia gila. Dah ambil. Nak ambil. Nak bagi dia gila lah. Dah ambil dah dulu. Tapi kenapa sihir kau tak jadi kat dia? Banyak sangat dia jarum ni. Ni antara tanda-tanda sihir yang fail ni. Apa pasal tak jadi? Orang semua buat sihir relax je jarum tanam. Ni kamu semua keluar macam mana ni? Dah macam kena jarum dah ni. Sebab dia solat. Sebab dia solat. Okey. Kak abang sebut, Ya Allah, Ya Allah, aku bertawassul aku bertawassul dengan amalan solat isteriku yang kau terima ya Allah. yang kau terima ya Allah. Kau hancurkan seluruh sihir dalam badan ni ya Kau Allah. hancurkan sihir dalam badan isteri. Seluruh sihirnya ya Allah. Seluruh sihirnya ya Allah. Berkumpul di perut, Kumpul di perut, naik ke dada, naik ke dada, keluar semua dari mulut. keluar semua dari mulut. Aku haram ya Allah Aku haram ya Allah dengan berkat dengan berkat La ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Okey. Better saya kena bercakap direct dengan tuan badan. Sebab sekarang ni kalau tuan badan dapat tackle sikit je diri dia, dapat satu iktikad pegangan, jin ni betul-betul lemah. Dia kuat. Dia kuat. Sebab benda ni lama-lama dia akan jadi anxiety, dia akan jadi mental sebab dia torture dia. Dia torture dia. Akak bukakan mata akak sesudah. Akak bukakan mata akak. Sihir yang duduk dengan dia ni sihir yang lemah geng. Kalau sihir ni kuat, dia boleh bercakap dengan ustaz geng. Tapi sihir ni bercakap pun main macam lemah semacam, macam kena ketum je. Pun tak nak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini adalah sesi iklan nak beritahu mengenai kasturi syifa dan sabun kayu kumun hitam. Dua ni adalah set basic daripada Pusat Rawatan Aidrus untuk mereka yang nak pakai kasturi syifa ni, nak jadikan sebagai pakaian amalan harian. Elok beli kasturi syifa ni, dapatkan dan guna insya-Allah. Jangan sekadar guna saja insya-Allah, dan jadikan dia sebagai amalan untuk kita benteng diri dengan menyapu atau menggunakan kasturi syifa di setiap hari kita, nak pergi solat, nak pergi kerja insya-Allah. Ini dia jadi sebagai benteng daripada gangguan jin, ain hasad orang insya-Allah. Kena try lah guna insya-Allah, nanti kamu tahulah. Dan di sabun kayu kumun hitam sebagai mandian pembersihan dalaman kita daripada gangguan jin, santau, sihir insya-Allah. Kalau kamu yang belum tahu lagi pasal kayu kumun hitam ni, boleh tengok di YouTube kami, di Facebook dan TikTok kami, sabun kayu kumun hitam. Okey, kita sambung video ni insya-Allah, tengok sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe. Jom tengok video ni. Apa dia? Tak nak cakap? Kau pun tak nak cakap. Dia kata ustaz nak cakap. Nak cakap apa? Ustaz nak cakap. Nak cakap apa ni? Jarum ni untuk apa ha? Dia mati. Bagi mak dia benci. Bapak dia benci. Takkan pakai jarum, cucuk buat apa? Nak bagi dia sakit? Yelah. Kau cucuk kat mana selalu? Cucuk kat tangan, kepala, kat pinggang, dekat rahim dia. Mana Anak kau dia semua aku ambil. Maknanya kau cucuk dekat patung dia lah. Lepas tu sampai kat badan dia. Macam mana boleh sampai tu masalah ni sekarang? Baby dia pun aku ambil. Tak, macam mana boleh sampai jarum kat tangan dia tu? Mana tahu. Mana tunjuk contoh. Ni apa, kepala? Amboi. Aku panca dia ni. Mana kat tangan tadi? Tunjuk. Nak tunjuk. Nak tengok kat tangan yang dia cucuk kat tangan. Nak tengok? Meh. Tunjuk sekali lagi. Tak nak. Apa yang tak naknya? Tunjuk. Kalau kau betul-betul cucuk dia, kau zahirkan satu jarum pada badan dia.
Aku tak yakin kau buat ni. Ternyata bomoh lain buat ni. Kau zahirkan satu je jarum. Aku tak percaya gambar ni. Kau zahirkan satu jarum. Ni dia. Okey. Nampak? Bismillah. Okey. Yang lama-lama nanti kamu terciduk pula. Kau keluarkan satu jarum. Kau keluarkan satu jarum. Tengok. Apa? Tak boleh buat? Tak boleh buat? Bahaya. Bahaya apa pula? Yang kau buat banyak macam ni tak bahaya? Tak. Kau keluarkan satu jarum. Tak boleh. Tuan aku tak bagi. Ada tuan tak bagi pula ke? Aduh, jin pun. Cakap je lah lemah. Kau dah lemah. Sikit. Sikit apa lemah banyak. Orang lain semua kalau suka lompat-lompat dah semua. Kau pelagak je lebih. Cakap dah lemah. Perempuan ni hebat. Amalan dia hebat. Solat dia bagus. Allah terima. Betul tak? Dia tak ada semangat nak hidup lah kau Ji. Ingat kau mati je lah ni. Kau buat apa pula tu? Kau jangan tumbuk aku pula. Main genggam tangan pula. Kau keluarkan jarum kalau kau hebat. Takkan buat belakang tabir je. Keluarkan satu jarum tunjuk. Dia ni belagak ke? Dia belakang-belakang dia keluarkan jarum. Depan-depan tak ada pun. Tak boleh keluarkan pun. Boleh tak? Lemah. Sebab tu kau bangsa jin yang lemah. Tak larat. Tak larat. Tak larat. Memang kau. Itu je alasan daripada tadi. Ingat jangan kacau dia lagi. Faham? Tak faham. Tak faham? Tak. Dia tu nak cakap macam mana? Cakap lah macam mana. Tak faham juga? Tak faham. Okey, kacau dia Faham? Tak faham. Kacau. Tekan close. Suruh kacau dia. Mana ni bang? Sini lah lemah. Kalau dapat badan dia balik, saya nak ajar dia. Dia boleh tarik sendiri. Kau buat apa tu? Kau buat apa tu? Tengah buat apa tu? Kau tengah buat apa tu? Sudah. Dia tengah buat something ni. Tak tahu buat apa benda. Buat apa tu? Aduh, petang-petang macam ni nak layan jin macam ni. Aduh. Buang jarum. Kau buang jarum ke? Tak. Okey. Selalu dia sedar balik macam mana bang? Dia terus macam terbaring terus sedar. Tidur tu bangkit. Sukma ni. Selalunya sukma dia bukan kat sini ni. Sukma dia bukan kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nama dia? Maisarah Binti Jalil. Bismillahirrahmanirrahim. أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى ولو خلق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Mana kau letak diri dia? Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang terikat daripada Siam, daripada Jawa semua sekali dengan berkat Sahibul Ahlul Batin, Kanji Syekh Subakir, Kanji Syekh Jumal Kubro, Kanji Syekh Asmoro, Kanji Sunan Kalijaga, Kanji Sunan Gunung Jati, Kanji Sunan Muria, Kanji Sunan Ampel, Kanjing Sunan Giri, Kanji Sunan Marana Malik Ibrahim, Kanji Sunan Kudus, Kanji Pangeran Merawa, Kanji Pangeran Diponegoro, Mbah Wali Dimeti Campur Darat, Mbah Muzir Syekh Basaruddin, Mbah Sunan Kuning, Mbah Hadi Sunanda Cirebon, Syekh Syariful Ashraf, Serina Syekh Siti Jenar, Sayyid Hasan Ali bin Sayyid Sulaiman, Sayyid Isa Ali Bisir Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin
Bismillahirrahmanirrahim. Binastadarat kamastadaratil malaikah bimadinatir rusul bila khandakin wala sur min kulli qadarin maqdur hadarin mahzur wa min jami'i syurur ومن جميع الشرور ومن جميع الشرور تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع عرض الله إلى قاع عرض الله إلى قاع عرض الله بمئة ألف ألف أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. 7 lapisan sukma ya Allah, hantar balik pada tuan pada jasad ya Allah. Wahai sukma balik pada raga dengan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kaf ha ya ain sad. Tengok isyarat tangan dia, buat apa tak tahu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau sahaja ya Allah tempat kami bergantung harap. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Amtazul yawma ayyuhal mujrimun ala ma'ahadi ilaykum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya Allah, putuskan ikatan sihir di luar badan hamba Allah ni ya Allah. Sin'atuhu la tanqati'u bimi'ati alfi alfi La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, putuskan ikatan sihir yang berada dalam tubuh anak Adam ya Allah pada lapisan-lapisan sukma ya Allah dengan izin ya Allah, dengan berkat. Azimatuhu la tanshakku bimi'ati alfi La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit ni. Sikit je, sabar. Letak kat betis je. Ya Allah, cabut semua ya Allah ikatan-ikatan yang batil dalam badannya. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil inna batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Bismillah. Jom. Tarik nafas slow. Dapatkan badan balik. Saya tak mau kamu pengsan, kamu bangkit tapi jin ni masih ada badan kamu. Saya nak jin masih ada badan tapi kamu boleh bangkit, kamu boleh dominan tubuh kamu. Boleh? Apa nama Sarah? Boleh Sarah? Saya rasa kamu dengar suara saya. Okay, cara nak dominan tubuh balik, sebut Allah nanti. Allah, hanya Allah saja boleh hantar balik atau boleh pulangkan kita atau boleh kembalikan kita punya sukma, semangat kita pada tubuh kita. Allah, sebut Allah. Allah. Sikit lagi. Allah. Hati je. Last kali lafazkan. Allah. Allah. Sikit lagi tak? Allah. 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 Sikit lagi. Kamu sebutlah sikit lagi. Panggil dia, kamu panggil dia. Cakap dia, sebutlah Allah. Kamu panggil nama dia. Sarah, sebutlah Allah Sarah. Dalam hati sanubari kita paling dalam sebut Allah. Sikit lagi. Allah. Sikit lagi. Allah. Sikit lagi. Sebut lagi sikit lagi.
Allah. Sampai kamu boleh lafaz pakai mulut kamu. Yang kamu tengah bercakap ustaz sekarang ni bukan mulut kamu. Ini kamu alam mulut kamu juga tapi alam lain. Yang ustaz suruh kamu cakap sekarang ni badan kamu. Kamu ni ya Allah, kamu jalan 2-3 langkah. Kamu ni ya Allah, hantar aku pada jasadku. Jalan semua. Bismillah. Allah, 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 Allah. Sebut lagi sampai kamu lafaz. Doakan akak kita ni insya-Allah. Allah. Sikit lagi. Diam. Sikit lagi kak. Diam, jangan cakap. Diam. Abang pernah jumpa lelaki tu? Dia pernah jumpa lah. Sempat macam tu ya. Ya. Sambil anak apa. Tapi benda ni boleh dengar suara kamu. Dia boleh dengar suara kamu. Kamu sebut dia Sarah, cakap dia. Sarah Berjalan 3 langkah berjalan 3 langkah sambil menyebut Allah. sambil menyebut Allah. Aku tak bagi dia berjalan. Dia dengar suara abang. Dia. Okey. Dia kunci kaki kan? Cakap tanya. Dia kunci kaki kan? Okey. Pejamkan mata. Pejamkan mata. Jangan niat nak gerakkan pun. Jangan niat nak gerakkan. Sebut Sebut Allah yang gerakkanku. Allah yang gerakkanku. Terus sebut Allah. 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 Dia pakai sihir yang hidup ni. Dia pakai sihir yang hidup. Cakap ke Sarah, sikit lagi. Jalan 7 langkah ke depan. Jalan 7 langkah ke depan. Sebut Allah. Sebut Allah. Allah yang gerakkanku. Allah yang gerakkanku. La hayyun. Bagi mak dia benci. Sebut la hayyun. Ya Hayyum. La hayyun. La Hayyum. La alimu. La Alimu. La sami'u. La Sami'u. La basiru. Ya La Basiru. La qadiru. La Qadiru. La muridu. Ya La Muridu. La mutakallamu. La Muqaddala. La mutakallamu. La Mutakallamu. Mutakallamu. Muntakallak. La mutakallam. La La Mutaka. mutakallamu. Lamu. Bihaqqi. Bihalki. La ilaha La ilaha illallah. illallah. Ikut yang tu, cakap dia. Ikut yang tu, Ikut yang tu. berjalan 7 langkah ke depan. Berjalan 7 langkah ke depan. Sebutlah Allah. Sebutlah Allah. Okey, sebut Allah. 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 Okey. Dia dah jalan dah. Cuma ada benda menahan dia. Sebut dalam hati, ya Allah, Ya Allah, hancurkan semua sihir-sihir hancurkan semua yang menahan diriku yang menahan diriku daripada pulang pada ragaku. daripada pulang ke raga Dengan berkat dengan berkat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Sebut wahai Sarah, sebut sekali. Wahai Sarah, Sebut sebut Allah. Allah. Ya Allah, Ya Allah, lemahkan lemahkan semua santau sihir semua santau sihir yang sedang berlangsung padaku. yang sedang berlangsung pada diriku. Lumpuhkan mereka Lumpuhkan mereka dengan berkat dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahsyafi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilkafi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilmu'afi. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'afi. Mu'afi. Bismillahillazi Bismillahirrahmanirrahim. la yadurru ma'asmi Ya la la yadurru la yada
La yadu La Tak ada yadu sebut Ru. pada muka. Ru ma'asmihi Ma'asmi syai'un Syai'un fil ardi Fil ardi wala fis samai Wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. Wa huwa as-sami'ul Okay, tengok dah. Okey, Sarah. Sarah nak sembuh kan? Sarah dengar cakap ustaz kan? Boleh? Nak ambil balik tubuh ni, dia bukan kena gerakkan tangan. Tak. Pejamkan mata sebab Allah. Dia jatuh tadi. Sebab Allah. Allah. Allah Allah. Allah Allah. Buka mata sesuatu. Buka mata. Tarik nafas sebab Allah. Allah Okey, Sarah. Tepuk sikit dia. Sarah. Sarah. Allah. Allah Sikit lagi. Allah Masuk seluruhnya. Okey. Allah Ustaz kat sini. Buka mata seluruh. Buka mata seluruh. Okey, hadap ustaz. Okey, alhamdulillah. Sarah, perasan tak? Dengar tak suara ustaz? Oh. Saya dengar suara ustaz tak tadi? Tengok ustaz. Sarah kat mana tadi? Gelap. Ha? Gelap. Gelap Gelap. Tapi dengar tak suara? Tak dengar. Tak nampak apa-apa? Nampak rumah lama. Rumah lama tadi? Okey, ikut ustaz. Sarah nak sembuh sebenarnya. Kamu Allah sayang tau. Tengok ustaz. Kamu kena kuat sikit je. Sihir tadi pun lemah je. Lemah sangat. Dah rasa fed up layan benda ni? Tak boleh Sayang kat anak-anak tak? Sayang kat suami tak? Tengok ustaz. Kena semangat sikit boleh? Allah terima solat kamu tau. Jin tadi pun mengaku kamu solat je dia lemah. Ustaz pernah jumpa orang macam ni, teruk sampai kelar habis dah. Ada video-video ustaz tu. Dia kelar tukar dia. Kamu sedar ke buat tu? Tak sedar ni sedar. Dia kecewa. Kamu kena kuat sikit boleh? Apa kekuatan hidup kamu? Solat. 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 Baginda Nabi kenal kamu tau, Rasulullah SAW. Boleh? Banyak selawat tak selalu? Rasulullah kenal kamu tau. Rasulullah kenal semua umat dia sampai kiamat. Rasulullah kenal. Kamu harap sesungguh Nabi SAW. Dah pergi umrah belum? Pernah pergi umrah? Nanti pergi tau Semangat kuat sikit. Kamu sebenarnya jin tadi dah tak kuat. Jin kuat ni selalunya dia zahir, dia tak boleh buat apa, dia akan tumbuk ustaz dah. Dia tak kuat, dia lemah dah. Tapi Allah izin, Allah takdir semalam ustaz nampak benda ni semua. Ustaz dah nampak mimpi, ustaz dah mimpi benda ni. Ada mayat, ada hutan. Ikut saya boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya aku dengan penuh kesedaran wakil kepada keluarga besarku belah mak dan ayahku membatalkan ikatan saka pusaka sihir yang terikat zahir atau batin dengan diriku. Ya Allah, ku haramkan darahku kepada bangsa jin. Jadikanlah ya Allah darahku racun berbisa, panas membakar, yang menghancurkan seluruh saran-saran jin yang berada dalam badanku, dengan berkat surah Al-Falaq dan selawat 3 kali kepada baginda Nabi SAW, maka terbatallah ikatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan letak macam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey.
Letak sini. Ya Allah, sebut. Ku arahkan semua sekali berkumpul di perut. Kau arahkan semua sekali berkumpul di perut. Naik ke dada. Naik ke dada. Keluar semua melalui mulut. Keluar semua dari mulut. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Tolak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillah. Allahu Akbar. Tepuk belakang ni sebut. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Semua sekali benda asing yang berada dalam tubuh anak Adam, ukhruj, tidak ada tempat lagi bagimu. Pakai tisu, bagi dia lap mulut dia. Yang berada di kaki, di perut, semua sekali zahir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma in ahadun aradani bisu'i minal jin wal insi wal wuhusi wa ghairihim min sa'iri makhluqat min basharin aw syaitan aw sultan aw waswas fardut nazarahum fi intikar wa qulubahum fi waswas. Tahan sikit wa qulubahum fi waswas wa qulubahum fi waswas wa aydiyahum fi iflas wa ubikuhum min ar-rijli ila ra'si la fi sya'li yaqta wala fi jabal yatla bi mi'ati alfi. Ya Allah, pulang balik sihir-sihir ni, ya Allah. Apa yang buat, ambil balik sihir kau yang buat pada ni. Semua sekali. Bismillah. Waja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa ushrinahum fa hum la yubsirun. Sahatil wujud, syahatil wujud, syahatil wujud. Alhamdulillah. Tarik nafas sikit. Muka memang nak jerawat banyak eh? Tak, dulu tak. Baru ni? Baru tahun ni kan? Baru tahun ni. Setahun lah kira? Lepas jumpa bunjut tu lah. Terus muka. Kat rumah selalu perawat pergi eh? Baru sekali. Baru sekali je lah. Ustaz nak tolong, boleh Ustaz tolong, tapi kena bagi kerjasama dengan Ustaz, boleh? Bayaran kami tak ada letak berapa, tak ikut kemampuan akak je. Akak tak bagi pun tak apa, jangan risau, saya berniaga. Cuma saya nak tolong, bila saya tolong, akak pun kena tolong saya juga. Tolong bagi kerjasama je, InsyaAllah. Sebab akak, kalau akak dah boleh kontrol diri akak sikit je, akak boleh fight benda tu balik. Benda tu lemah. Mana ada orang sihir-sihir yang keluar jarum tau. Orang keluarkan jarum, mana sihir ni dah batal. Jarum terkeluar ni sebab sihir terbatal. Oh, okey, faham. Allah dah bantu dia. Boleh? Itu yang kata. Jin tadi dia tak boleh buat apa dah. Mata. Keluarkan jarum. Tak boleh. Jawapannya tak boleh. Tapi Alhamdulillah. Kakak tak dengar suara abang dengar dia. Tak dengar juga. Bila abang cakap dia dengar ni. Bawa respon tadi. Kamu cakap dia dengar. Itu cara nak sedangkan dia. Sebab bila ustaz suruh bawa waris atau suami semua, sebab ada suara dia tak dengar.
Tapi Ustaz yakin dia dengar suara Ustaz tu je. Alhamdulillah. Tak sedar berjalan semua tadi. Rasa macam mana badan sekarang? Ringan. Macam mana? Nanti ambil nombor Ustaz lah. PM Ustaz tepi je. Jangan bagi orang nombor. InsyaAllah. Sebab orang selalu PM minta nombor lah. Minta nombor. PM minta nombor. Okey tak ni? Senyum sikit. Bahagia tak hidup sekarang? Kita ingat kira nikmat yang Allah bagi. Jangan kira nikmat yang Allah ambil. Apa yang Allah telah ambil pada kita. Boleh? Tengok Allah bagi suami yang baik. Boleh tolong akak. Boleh bayar untuk hutang kalau apa semua. Boleh tolong akak bawa berubat semua. Boleh? Ni jiwa hati budi yang Allah bagi baik pada akak. Tapi orang tak nampak. Biarlah orang lain tu. Bukan hidup dengan dia sekali. Dia bukan hidup dalam rumah kita lah. Boleh? Pedulikan. Bila akak dah kahwin, akak kebergantungan hanya suami. Akak tahan dia, akak masuk pintu syurga mana boleh. Peduli orang. Kalau orang kata, suami kau punya pasal lah suami aku. Aku suami aku jaga suami kau lah kata. Boleh? Kena buat ayat macam tu biar otak kita mindset ni fikir, okey. Kadang-kadang kita diam, mindset kita dengar. Mindset dia proses lain. Hati proses lain. Boleh? So, saya rasa akak ni orang yang bahagia dah sebenarnya. Kalau akak tak bahagia, orang tak sihir akak. Boleh? Sebab bahagialah dia orang sihir akak. Boleh Nanti ambil nombor saya. Saya dengan tim akan cuba bantulah. Dari masa ke masa. Sebab ni sihir hidup. Sihir hidup ni maknanya orang yang hidup yang buat. Bukan dia dah mati dah. Dia hidup lagi. Dan dia akan usaha untuk regenerate yang baru. Yang lain pattern pula akan datang nanti. So kalau datang jangan panik. First jarum cabut. Bismillah, Allahu Akbar, tarik. Bismillah, Allahu Akbar. Boleh? Selalu lepas jumpa jarum ringan badan Tak sakit. Sakit. Jadi bila macam saya cabut dekat tu, dia terus tangkap kepala. Cabut tu tangkap. Masa cabut tu baca Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang ku tarik ni, cakap yang ku tarik ni adalah semua sihir-sihir. Semua sisi ini. Maka terbatal lah ia. Maka terbatal lagi. Kalau boleh baca surah Al-Falaq, tarik. Sebelum pakai tarik barang sihir dah boleh pakai kasut gijang lah. Kasut gijang. Kasut gijang. Hari ni boleh nampak lah. Hari tu tak nampak kan? Kasut gijang. Okey, alah tak nak lah. Ustaz tak nak pergi depan lah. Tu dia. Okey, cara dia nak pakai. Dia ni tekan close. Okey. Hari ni tak ada jarum dah. Tak ada. Ni, calik kanan, calik kiri. Pernah pakai kasut dia saya? Calik kanan, calik kiri. Ikat plastik tu. Calik kanan, calik sendiri. Okey. Okey. Baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Yang ikut ni dapat ijazah saya bagi terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Tiup. Gosok. Okey, sebut la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Seduk. Tarik ya hayyu, lepas ya qayyum. Tarik sekali lagi. Lepas ya qayyum. Sekali lagi. Lepas ya qayyum. Betul. Daripada sini macam ni. Tengok. Okey, sampai sini. Belakang telinga. Ke depan ni. Macam ni. Buat silang. Macam ni. Daripada sini. Turun je. Sampai ke tempat yang kita boleh capai. Sampai situ. Itu je. Lepas tu sebelum masuk rumah tu ada tulis ayat-ayat apa-apa kat pintu. Bismillah ke. Ada dah. Sebab dalam rumah, sebab cabut, sebab hari tu jumpa belakang ayat Al-Quran. Ya. Dia sebenarnya Allah nak selamatkan kamu, boleh. Dia zahir kat situ, insya-Allah. Sebelum masuk rumah, apa-apa jadi keluar rumah ayat kursi, masuk rumah ayat kursi. Boleh. Nak tidur ada wuduk. Sebenarnya benda ni kalau jaga 7 hari ke 40 hari, insya-Allah Allah pelihara kita. Tapi itulah kita punya background lain-lain kan. Ustaz pun sedap cerita baca ni, Ustaz dah boleh baca. Kalau background orang lain, dia lain sikit suasana. Kat rumah ada jam azan tak? Kalau boleh jam azan. Kalau tak ada jam azan, abang azan sendiri. Kalau boleh kena ada azan di rumah. Biar jin tu terkejut masuk, rumah orang Islam. Kita. Boleh? Ada soalan tak? Akak jangan dam, tak boleh.
Fikiran akak melayang-layang. Akak bagaimana? Akak fikir apa? Seorang anak akak jaga kan? Seorang? Yang bungsu. Jagalah baik-baik lah. Jaga dia. Mesti akak teringat je. Jaga dia teringat suami tu. Tak. Tak kan? Jangan teringat tolong jaga dia, ingat kebahagiaan kita je boleh. InsyaAllah ada rezeki akak dapat lagi anak lagi. Akak kena sihat, akak kena sembuh. Solat je walaupun dalam sakit, keadaan keadaan lemah, solat je boleh. Saya yakin akak ada hubungan special dengan Allah. Lepas tu nak tanya lah, yang dia hantar yang dekat mak yang bawa rak kasut tu kan. Bawa rak kasut mak tu apa? Ada apa? Jarum kan? Jarum macam tu juga. Dia cakap dia nak buat dengan mak. Dia benci kamu dengan mak kamu. Mungkin dia kenal mak kamu dulu kan, mak mentua dia. Allah Alam. Sebab anak kalau kita orang kerja, anak dengan mak yang jaga. Okey, dia tak mau siapa-siapa yang kacau anak tu. Budak tu. Dia cakap dia nak anak tu. Dia tak sedar, dia cakap. Akak boleh tengok dia video nanti. Dia nak balik anak tu. Dia cakap dia kan. Dia pun tak suka abang. Sebab sebelum ni memang dia tak bagi tiga-tiga pun. Ikutkan saya nak ambil yang tiga-tiga tu. Tapi dia tak bagi. Macam mana tak? Tapi kalau dapat peluang, ambil lah, jagalah. Boleh? Daripada dirosakkan. Boleh? Tapi jangan takut dengan sihir. Boleh? Sebenarnya akak bagus sebenarnya. Akak boleh pergi lagi. Tapi tak tahulah, mungkin tak ada motivasi ke, tak ada orang nak tolong, tak ada fed up ke apa. Fed up kan? Jangan fed up boleh? Anggap benda ni macam mainan je. Apa cakap apa sihir tak jadi keluar jarum tu. Sihir sepatut tak zahir bang ni. Ni dah zahir ni kan. Ada lagi benda pelik-pelik yang Ustaz tak dapat tengok lagi? Tak ada tu je lah. Ni ya. Dia ni ambil ni pengempit cincin dekat bilik, dekat Daniel punya tempat. Ni yang terbaru muntah ni. Dan dalamnya ada tisu. Tisu ni muntah kaca. Muntah kaca? Air keluar kaca. Ni game Ustaz tunjuk satu Ustaz tunjuk. Ustaz tunjuk nak tengok tak ni? Ada rambut dekat jarum ni, ada rambut Yang tu saya korek sendiri. Macam mana boleh berlaku macam ni, boleh keluar ni? Saya batuk. Masa tak sedap, masa tak sedap. Tu lepas solat ke apa? Tak, waktu tu subuh nak bangun mandi. Pagi-pagi tak jadi sihirnya. Ni muntah keluar kaca ni geng. Ni kaca ada lagi rupanya. Episod kaca pula. Keluar kaca. Nah. Nampak tak? Komen nampak? Nak berubah. Muntah keluar kaca ni, subhanallah. Nah. Bahaya ni geng. Ni sihir memang nak bagi cepat balik awal ni. Tapi alhamdulillah. Akak kita tak tahulah amalan dia apa. Tadi lagi Ustaz duk perasan. Luar biasa. On tak ni? Okey. Sekejap Ustaz tunjuk atas dulu. Okey. Okey, sweat dulu. Tukar. Okey. Ni geng. Okey. Ini muntah masa mana Kak? Lepas maghrib ke? Tak, pagi. Pagi Subhanallah yang tengok ni. Tapi akak rasa terus daripada sini, daripada leher? Saya korek. Tak rasa cucuk-cucuk ke, tak ada? Dia rasa cucuk sebab sakit nak batuk. Macam dekat tulang ikan lah rasa? Lepas tu ambil terus, keluarkan? Ni macam mana? Ustaz, passion Ustaz dulu. Mana ada sini barang tu? Ni. Passion Ustaz dulu muntah ni. Jarum sama juga tapi bentuk ni. Bentuk ni. Bentuk ni. Bentuk apa ni? S. Ini memang nak bagi tak bagi keluar terus. Nak bagi sangkut. Nah. Ni passion Ustaz keluar ni. Ni muntah depan-depan ni. Tapi akak ni saya declare dia memang boleh rawat diri dia sendiri. Akak kita ni. Jin tadi pun mengaku dia kalah dengan solat akak je. So akak jangan berhenti solat. Boleh? Kalau masa akak tengah uzur macam mana? Teruk tak gangguan? Teruk. Dia menampakkan diri dia. Akak nampak benda tu macam mana? Dia buruk. Warna macam warna orang hutan. Dia merangkak.
kaki dia panjang. Nampak real Nampak. Takut tak? Mula-mula tu nampak takut. Lama-lama bosan dah? Lama dah lali. Dah lali. Ada borang dia ke? Tak, sebab saya takut. Ingat dia punya ni. Macam otak merangkak. InsyaAllah dia akan zahirkan nanti dalam YouTube. Sebab dengan pukul 2.30 pagi kot. Dia macam orang tua kan? Yang orang tua tu yang dekat depan rumah. Yang dekat dalam rumah tu ada satu je. Lepas tu pukul 2.30 pagi tu nampak ada budak tengah main dengan kucing. Main kejar-kejar. Budak tu budak lelaki. Saya nampak daripada kepala sampai pinggang. Kaki ada tak? Tak, saya tak nampak sebab saya Budak lelaki tu macam mana? Rupa macam orang ke? Rupa dia rupa orang. Tapi nampak dia perwatakan dia tu lelaki. Saya boleh nampak kepala sampai pinggang dia. Agak-agak apa benda ni? Toyol ke apa ni? Dia main lari-lari kejar-kejar dengan kucing. Tak ada barang hilang rumah? Tak ada. Tak ada. Ni misteri ni yang kita kena selesaikan. Ni misteri bukan Nusantara je ni. Ni bunuh Afrika punya misteri. Saya akan jangan risau kami cuba bantu tau. Boleh? Cuma bekerjasama nanti insyaAllah. Abang kerja apa? PJ dekat Bina Warehouse. Apa tu? Dia sales store assistant. PJ? PJ tu apa? Talent Jaya. Talent Jaya. Talent Jaya. Akak kerja apa? Hospital? Kerja apa pula hospital? Saya bahagian billing. Saya bahagian billing. Buat bil tak apalah. Yang bahagian sambut baby tu semua. Mau nampak hantu kan? Okey, duduk hospital kena nampak jin juga. Nampak. Kat sini nampak tak jin? Tak ada kan? Depan ni tak ada. Kedai sebelah tak ada. Alhamdulillah. Maknanya kat hospital jadi ada jin. So masa nak datang tu lah dia macam berdebar, tu rasa macam malas. Ngantuk Saya ada mengantuk. Sudi betul Sudi benda real Ustaz dalam bidang rawatan. Jatuhkan sikit kain. Ustaz dalam bidang rawatan Ustaz akan mimpi. Apa benda aku mimpi macam ni Mimpi apa benda macam tak logik lah semimpi. Bila Ustaz jumpa patient ni sama dia cerita semimpi dia. Ada penyakit, ada macam ni sekian. Sama lah kata mimpi tadi. Rupanya kena sudi Ustaz. Dalam mimpi tu saya kata ni mimpi. Ustaz ada mimpi lah. Ni mimpi bukan betul. Dia nak bagi Ustaz rasa susah hati, takut semua. Ni mimpi lah. Bangunlah Ustaz. So benda ni dah sudi Ustaz lah. Alhamdulillah tak berjaya. Berdebar dia bagi. Ada satu patient daripada Pahang. Dia parking depan office Ustaz tu. Dia parking, turun keluar ular senduk. Office Ustaz tingkat 1. Ular tu nak naik tingkat 1. Ustaz turun kat bawah, dia nak naik. Kan banyak tempat lain, tangga, dia nak naik tangga. Kejut orang. Ular tu mungkin daripada tempat dia, tak tahulah dia kena gangguan. Ular tu nak naik tangga. Ustaz tak ketuk, India tu ketuk. Aku jadi apa India? Ustaz dah tahu dah. Aku tak ada ketuk dah ni. Jadi benda tu ada. Okey, yang tak percaya nanti boleh kita jumpa sekali kakaknya. Boleh dapat bantuan sikit kot. Bagi bantuan kat dia orang. Yang tak percaya lah. Yang percaya jangan. Sebab ada yang tak percaya bang. Kita tak boleh nak terang kan. Siapa yang tak suka kata tak suka dengan abang dengan kakak? Gaduh sama mak ke? Gaduh tu tak. Sebab kita orang duduk berharapannya dengan mak. Habis tu apa yang jadi gaduh-gaduh kata? Macam ada vibe negatif daripada siapa? Tak tahu sebab bila benda tu masuk dalam badan dia kata nak bagi kamu benci mak kan. Nak bagi mak benci kamu saya. Kan. Mak betul benci saya. Caranya nak batalkan tu macam mana? Jumpa mak selalu minta maaf. Dan mak mentua pun datang berubah juga. Saya kena buat satu formula dia. Mak pun selalu minta maaf juga. Maafkan mak. Sebab kita tak ada gaduh dengan mak. Memang kena buat formula tu. Macam suami isteri kena saya pemisah. Kalau abang cakap maafkan saya, tu je. Sebut maaf. Abang maafkan kamu maafkan abang. Walaupun rasa macam panas, sebut tu batal terus sihir. Jin tu kata, tak jadi sihir ni kata. Dia ingat jadi, tak jadi rupanya. Walaupun rasa panas lah, tak apa maaf, sana-sana cium-cium. Pergi dulu kerja. Assalamualaikum. Senyum sikit dia. Pergi dengan senyum, dulu senyum. Pergi. Sihir tu akan balik ke tuan dia. Tak jadilah sihir kita, dia kata. Walau dah jadi, tapi kita dah tahu trik dia. Trik dia. Jin ni tak baca dia sebenarnya.
Boleh? Ada soalan lagi? Tak ada? Sesi hari ni soft spoken. Dia Jin soft spoken lah. Jangan selalu jerit-jerit. Jin hari ni jangan. Tak jerit lah. Ke dulu jerit-jerit juga? Tak ni. Benda-benda tu masuk tak kan? Dia memang slow juga. Soft spoken. Sebab yang buat tu pun soft spoken ya. Soft spoken juga dia bang? Tak apa. Soft spoken tak apa. Jangan soft badan lah. Okey, itu juga pada saya insyaAllah. Moga akak sihat. Akak kena senyum selalu tau. Kalau masa ni jadi hantu nanti. Boleh? Ada rezeki saya datang nanti bang. InsyaAllah nanti mak kena ada sekali tau. Saya datang. Tapi kalau berubat memang mak selalu ada. Hari ni mana? Hari ni sebab budak-budak Jaga ada tak, dia mak jagain orang. Nak orang. Mak jaga anak tentera kan. Tentera tu tak ada. Bahaya tu anak tentera. Mau berperang mak kat rumah. Pulang dengan cucu-cucu dia je lah. Tak apa, nanti kita datang lagi. Berapa minit sini ke sana? Saya duduk Lejemur je. Saya tak tahu sangat KL. 20 minit. 20 minit. Setengah jam lah. Okey, mana telefon? Saya bagi nombor saya. Mari saya tulis. Okey, gang, rasa itu cukup pada saya hari ini. So, jangan biarkan hidup kita dibelenggu oleh gangguan sihir. Ingat, yang berkuasa adalah Allah. Jangan yakin sihir itu kuat. Tapi Allah Maha kuat. Jaga solat, betulkan solat, tahsin ibadat kita insya-Allah. Sini kamera ni. Maka mulai hari ni kalian kena jaga diri, jaga iman, jaga lisan, supaya kita tidak terkena gangguan lah. Kalau kena gangguan pun jangan takut. Jangan takut sebab Allah Maha hebat, bukan gangguan yang hebat. Okey, jumpa lagi. Saya Syafiq Mujahid.